sambutan jamuan Hari Raya Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, tradisi bertukar kad raya diangkat semula sebagai simbol penghargaan dan jalinan mesra antara mahasiswa. Sambutan yang menghimpunkan ahli-ahli persatuan mahasiswa dari pelbagai jurusan di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ini diserikan dengan suasana penuh warna-warni serta pelbagai juadah tradisional yang disediakan oleh ibu bapa ahli persatuan itu sendiri. Lebih menarik, inisiatif pertukaran kad raya yang jarang dilihat dalam kalangan mahasiswa kini berjaya mencetuskan rasa keterhubungan yang lebih mendalam antara sesama mahasiswa. Saya terinspirasi daripada zaman childhood saya yang saya lihat sendiri atuk dan nenek saya mentradisikan kad raya. Jadi saya rasa mahasiswa dapat mengeratkan hubungan dengan mengadakan aktiviti penukaran kad raya ni disebabkan penerima dan pengirim kad raya rasa dihargai dan dikenang. Menurutnya juga, tradisi ini bukan sahaja menyemarakkan lagi sambutan, malah juga membuka ruang untuk saling menghargai dan mengenali rakan-rakan mereka dalam suasana lebaran yang berharga. Physical card actually holds a lot, and I personally masa kecil-kecil dulu memang selalu dapat physical card. I selalu buat card raya for my parents do the exchange thingy. Apa yang menjadikan sambutan ini lebih istimewa ialah penganjurannya yang diusahakan sepenuhnya oleh ibu bapa ahli Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai tanda sokongan moral dan kasih sayang kepada anak-anak mereka yang aktif berpersatuan di peringkat universiti. Yang tadi tu memang sangat-sangat yang orang kata indah untuk kita punya kenangan lah di masa akan datang. Lagi satu mengeratkan silaturahim antara anak-anak kawan antara satu sama lain lah. Ini first time saya buat kad raya and then exchange kad raya. Dia macam kills the curiosity what's in it and it kind of hypes up every one of us. Divesh juga berharap untuk menyertai aktiviti bertukar kad raya lagi di masa hadapan kerana menganggap ia bukan sahaja sebuah tradisi yang unik tetapi juga medium untuk menzahirkan ketulusan dalam hubungan bermasyarakat. Sekian daripada saya, Kurator Ain Bujang melaporkan untuk Nadi Bangi.